Bergson da Silva datang, bakal menjadi senjata baharu Harimau Malaya menggantikan Wan Kuzain menjelang perlawanan menentang Vietnam dalam separuh akhir Piala ASEAN Hyundai Ahad ini. Skuad Harimau Malaya menerima berita gembira apabila dilaporkan Bergson da Silva secara sah menjadi pemain naturalisasi Malaysia dan bersedia untuk memperkuatkan skuad kebangsaan. Sebelum ini, skuad negara menerima satu lagi tamparan hebat selepas pemain tengah Wan Kuzain terpaksa meninggalkan kem Harimau Malaya menjelang aksi separuh akhir menentang Vietnam. Pemain berusia 28 tahun itu kembali ke Amerika Syarikat selepas dipanggil oleh klubnya Sporting Jacks ketika skuad kendalian Tan Cheng Ho bersiap sedia untuk perlawanan separuh akhir pertama pada Ahad ini. Tetapi kini, berita baik datang untuk Malaysia apabila Bergson da Silva selangkah lagi bakal mendapat status sebagai pemain naturalisasi Malaysia. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman menjelaskan, sekiranya proses dokumen selesai dalam masa terdekat, maka jentera gol Johor Darul Takzim itu dipastikan mampu menyarung jersi Harimau Malaya. Kehadiran Bergson yang berstatus penjaring terbanyak sepanjang era Liga Super sudah pasti menjadi senjata baharu yang bakal menjadi amaran menakutkan buat lawan Harimau Malaya, termasuk Vietnam.